Jalan-jalan cari pasar 2026 untuk awal tahun ini. Kita akan pergi ke Kelantan, bro. Kelantan. Okey, ni bawa keluar hospital. So, barulah boleh jalan. Jom kita pergi Kelantan. Sekarang ni dalam perjalanan kita baru sampai di Gua Musang. Let's go. Okey, kita dah sampai di Kota Baru. Perjalanan agak mencabar hari ni. Banyak liku-liku. Jalan jam, memang teruk. Dan kita akan pergi makan dekat kedai Baan Subarin. Baan Subarin. Alright, baik. Okey, baru selesai makan dekat Baan Suwarin ataupun Rumah Suwarin. Baan rumah memang sedap. Tom yam dia memangkau. Telur oyster power. Lepas tu kaki ayam pun power. Harimau menangis dia rasa ada lagi sedap kot. Yang ada di tempat sedap. Alright, kita nak pergi ke check in hotel apartment dulu. Lepas tu baru rehat jap. Malam baru pula larang kan ni. Kita selamat sampai ke destinasi, iaitu di Riverview Apartment, dekat dengan town. Okey, ni belakang ni. Lepas tu kita tengok bilik je lah. Rehat dulu. Right. Tingkat 16 11 3A. Terbaik. Tinggi weh. Pemandangan yang cantik tengok tu. Oh, nampak KB. Alright. Terbaik. Malam pertama di Kota Baru. Okey, so kita akan pergi ke pasar malam. Nampak dia dekat sana tadi tu. Dekat sana. So, kita tengok apa yang ada sana. Kan? Alright. Dia hasil tu wayan hari ni pergi pasar malam. Banyak bandar kat sana. Bandar, baju-baju mainan apa semua. Lepas tu kita pergi tengok apa? Dia makanan okey lah. Ada yang apa? Itik. Macam-macam ada. Beli sikit-sikit nak rasa tengok. Kan? Jom. Right. Jumpa esok untuk kita
Kita tak tahu lagi nak pergi mana. Mungkin rantau panjang. Bye. Hari kedua jalan-jalan cari pasal, dan pagi ni kita akan pergi ke Sapaduk dulu. Diorang semua tidur lagi. Kita keluar. Takut nasi habis. Takut lagi yang sedap-sedap tu semua dah habis. Habis. How? So kita akan pergi ke Pak Loh Milo Tonggek. Tempat ni kita dah bisa pergi dulu masa trip yang datang sebelum ni, dan kita akan repeat lagi. Tengok apa yang lebih menarik kat sana. Jom kita pergi Pak Loh Milo Tonggek. Dekat je. Kita ikut Google, dia kata 8 minit. Hanya 2.2 km saja daripada apartmen ni. So apa lagi kita tunggu? Kita calon beteh, kita pergi Pak Loh Milo Tonggek. Alright, bye. Sekali salah tonggeng nak cari Pak Loh, cari jumpa dengan Haji Noh. Badan muka aku salah kedai. Tapi okey, kedai tu okey. Banyak juga pilihan ya. Sepatutnya tadi kena jalan terus lagi, sikit lagi atas. Tapi dah nampak Milo Tonggeng tu. Tu terus berhenti tu. Terus sekali tengok Haji Noh. Rupanya Pak Loh atas sikit lagi. So tak apalah, tengoklah esok-esok ke baru kita pergi Pak Loh pula. Apa lah buat kedai lain. Okey, makanan tadi aku makan nasi kerabu lini, ayam bakar. So far okey, rasa okey. Dia manis sikit lah, nasi kuning. Tapi okey. Tapi dia punya Milo dia memang manis gila weh. Gila. Patutlah dia bagi ayam kosong tu untuk bilah balik. Kita mana tahu, ingatkan salah bagi. Okey, sekarang kita nak balik pergi ni. Kita tapau kat depa. Ni macam-macam nasi, tahu lah. Pilih-pilih sendiri lagi. Dan kita tengok lagi macam mana depa makan sedap tak sedap. Boleh rasa semua. Pasal dia cepat-cepat lah. Lini pun ada. Apa dia, ayam kerutuk, daging kerutuk pun ada. Okay, alright. Kita balik homestay dulu. Kita balik apartment dulu. Baik. Sekali salah kedai lah. Okay, sekarang pukul 12.30 dah. Kita menuju ke Rantau Panjang. Jom kita tengok. Ya, jom. Rantau Panjang dah berubah jenuh juga dah pasal dah berselera. Kat tengah-tengah ni tadi dia nak buat stesen baru. So
Orang yang meniaga ni semua dah pindah-pindah tempat kot. Ada yang kat kios depan tu campur-campur. Dah peling tempat ni. Sekarang kita jalan belah sini pula. Sedekat yang tempat lama yang duk pergi tu, semuanya dah macam dah tutup. Dah. Pak putih ni mau ada dekat sana. Hasil tu ayam pertama RM10. Ada 5. Okey, murah. Tu lepas tengah shopping. So nak cari tempat makan dulu lagi. Tengok macam mana. Kita makan apa ni? Pulut ayam. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Apa? Pulut ayam. Ngam. Aroy. Aroy mak. Aroy mak. Kita akan makan ni kuah celup. Dia. Yum. Alright. Saya ambil yang ni. Tak ada kan? Oh. Baik. Kita berusaha makan di warung Bunda tadi. Dan macam mana, Aiman? Okey tak? Boleh lah. Boleh lah. Gila, licin boleh lah. Nak licin ni habis kan ni. Okay, dia memang kuah tiaw celup dia memang power. Okay, good. And then pulut mangga. Okay, sedap. Dia tak manis kan? Tapi sedap lah. Dan juga dia punya pulut ayam dia. Pulut ayam dia memang first time. Kata memang sedap lah. Ni dia makan tadi. Apa tu? Lari. Okay, sekarang kita nak pergi tengok beli belah kawasan yang ada sini. So kita akan pusing-pusing dulu. Bye. Okey, sekarang kita berada di Pantai Cahaya Bulan PCB. Okey, ramai orang kat sini. Pantai, ombak kuat sekarang ni. Dah layan dulu Okey, malam ni kita akan makan dekat restoran Siam Ikan Bakar dan Thai Street Food. Okey, kat sini terletak dekat dengan KB Mall. Sebelahan je. Kita try tengoklah. Tak pernah makan ke tempat ni. Nak tahu sedap, macam menarik tempat dia. Oh, dia tudung pala. Right, jumpa.
Okey, baru selesai makan dekat restoran Siam Ikan Bakar dan Thai Street Food. Boleh tahan masa dia punya ikan siakap dia. Harimau menangis dah ni better dari semalam lagi. And then Rabu telur masin tu pun okey. Tapi rasa dalam semua masakan tu dia ada lebih sikit ayam ikan ataupun garam lah. Tapi so far boleh makan lagi. Bukan licin lah. Licin, sedap. Alright, malam ni kita rehat, tidur. Lepas tu esok kita tengok lagi macam mana. Pasal Khatijah tak pergi. Right, bye-bye. Okey, hari ketiga jalan-jalan cari pasar. Pagi ni kita nak keluar, nak pergi makan syapeduk dulu. Lepas tu kita nak duduk dorang dekat pasar Khatijah. Dan aku nak pergi basuh kereta kot. Lepas tu tak tahu pergi mana lagi. Nak pergi beli kopok dekat Pak Loh, dekat tempat. Lepas tu tengoklah macam mana program hari ni. Right, mungkin kita nak pergi pagi ni dekat Nasi Kabulini. Ni kedai dia. Semalam kita makan ayam bungkus. Mungkin kedai lagi sedap. Right, kita pergi tengok dulu Nasi Kabulini. Lini Nasi Kabu, mana-mana satu lah. Alright, bye. Lini nasi kerabu tumis dekat Kampung Baung, Kota Baru. Dah dekat-dekat dah sampai Pekalan Cepa. Sedap, sedap betul. Dia punya nasi dia punya kuah-kuah sambal dia. Aku makan tadi nasi kerabu ayam dengan kambing. Memang leng daripada leng lah. Sebenarnya nasi kat sini dia ada dua jenis. Satu nasi kerabu golok, nasi kerabu tomeh. Yang kita makan semalam tu, yang beli semalam bungkus tu nasi kerabu tomeh. Pasal apa nasi kuning. Nasi kerabu golok warna biru. Beza dua tu je. Dengan kuah dia. Dia kata kuah dia ditumis macam mana. Dia terang tadi. Beza tu lah. Tapi dia punya rasa dia sedap. Tengok, sendawa pun buru nasi kerabu lagi. Aduh. Makan makanan dekat Kelantan ni aku tahu baru ni memang best belaka. Memang best belaka. Tak boleh tahan. Memang gemuk ada duduk sini. Okey, sekarang kita nak pergi ke Pasar Siti Khatijah. Drop mak dengan Farah. Dia nak beli barang, aku malah ikut. Nak pergi basuh kereta, nak hantar makanan ni. Ni tapau untuk Aiman dengan Aisyah. Lini dapat Lini. Untuk ni, ni nasi kerabu golok lah warna biru dengan ayam. Harga boleh tahan. Okey. Pasal tadi mak dengan Farah makan nasi kerabu ikan dengan solok, dengan apa dia panggil apa? Telur masin apa semua, keseluruhan semua aku beli ni sekali ni. Yuk. Ini ada empalah. Sambal belacan limau kasturi, tak tahu sedap tak sedap. Macam menarik sambal dia sebut sambal belacan kan. Belacan ni aku tak boleh dengar. Memang favourite aku. Inilah hidung aku ni. Gangan gatai, makan banyak, makan macam-macam. Macam-macam lah keluar. Aduh. Lepas tu semua tadi lebih kurang RM70. Rasa okey.
Makan macam setan juga ni. Memang sedap. Jom, pasal setiap kita airport di mana ni? Farmasi kot. Alright. Okay, baru drop Mak dengan Farah dekat Pasar Siti Khatijah. Sekarang kita on the way balik ke apartment, hantar makanan. Lepas tu nak pergi besok kereta. Okay, bye. Pokok-pokok loh. Memang sedap lah. Sedap. Alright. Misi untuk beli kopok long ni memang dah settle. So kita tak tahu lagi pergi mana. Kita mungkin cari ke Bekuk lah kot. Ke Bekuk. Entahlah. Alright. Terbaik pok long. Tak, kawasan ni meriah timing. Sekarang kita berada di Plantasi 7. Nak berhenti minum sat ayak nyok. Sini ada. Tu, kedai tu. Alright. Baik. Okey, sekarang nak pergi makan. Tadi balik pada Pantai Setijo. Balik rumah, bof. Tak larat tidur, Ustaz. Sekarang nak buat pergi makan. Dah pukul 9 lebih dah. Tak tahu kat kedai mana yang best. Nak pergi satu kedai tu tapi jauh sangat, 84 km. Tak larat lah. Dekat KB je lah kita makan. Alright. Jom. Shalom bete. Yahoo! Okey, sekali lagi kita singgah di kedai Lepak Thai Street Food and Restaurant. Kita nak rasa lagi sekali harimau menangis dia boleh buat kita menangis tak? Okey. Jadi kita order nasi goreng belacan dan juga harimau menangis. Kalau tak menangis, kita teriak. Alright. Okay, kita try dulu nasi goreng belacan. Ini kita try dia punya harimau menangis.
buat api panas boleh. Sedap. Okey, so far harimau menangis ni adalah yang terbaik antara 3 hari yang kita makan ni. Dia punya nasi goreng apa tadi? Belacan tu boleh makan. Pasal ada lagi yang sedap lagi. So overall lepak ni boleh lepak boleh main lagi. Sedap. Dan kita nak balik tidur. Esok tak tahu lagi menghala ke mana. Mungkin Terengganu ataupun mungkin ke Siam. Sawadika. Dan tengoklah macam mana. Mungkin malam ni dapat mimpi pun ke. Kita pergi Penang ataupun Kedah. Oh, macam mana. Halo, jalan-jalan pasal hari yang keempat. Okey, hari ni kita nak check out dah. Nak pergi makan. Lepas tu mungkin nak pergi ke mana tak tahu lagi, Terengganu ke apakah. Dan Pak Hari kat Kota Baru ni, okey, makanan tak menghampakan. Alright, kita check out dulu. Kita pergi makan dulu. Tunggu kita fikir pergi mana. Kali ni tak salah tonggeng lagi. Inilah Pak Loh minum Milo tonggeng. Jom kita makan. Okey, tonggengan yang betul tadi. Alright. Kita dah settle makan dekat Pak Loh Milo Tonggek. Dan tadi dia punya nasi ikan masin tu okey lah, boleh lah. Tapi bila makan dengan ayam bakar Aisyah punya tu bau dengam sikit, cantik sikit, pasal dah manis-manis kan. Tapi yang the killer tadi adalah dia punya pulut ikan. Dia ada rasa manis. Masin ikan tu tak masin tapi sedap. Power. Lepas tu sekarang kita menuju ke Ganu kita nak kena ICT pula. Laksam tak kena lagi. Okey, mungkin kita akan stay dekat tak tahu dekat mana, ataupun dekat Pandak tu ke. Lagi nak call Paksu. Right. Jumpa dekat Terengganu. Tapi dalam perjalanan kita singgah kat U10 kot. Lepas di pantai ya. Okey, baik. Dia dah mana ni? Kita dah sampai kat U10. Kita berhenti kat salah satu kedai kat sini. Nama kedai dia pun tak tahu apa dia lah. Okey lah. Sekarang ni mungkin musim tak ramai orang. So banyak kedai yang kosong tadi. Yang tak banyak, kata kosong lah, yang tak banyak orang lah. Jadi kita main dulu tu memang penuh dengan motor, geng-geng motor, geng kereta kan. Sekarang relax sikit lah. Mungkin time kerja. Alright. Ombak boleh tahan ke, kuat. So kita relax, makan-makan dulu. Dan sekejap lagi nak call Paksu. Sama ada nak tengok ada Pandak tu ada kosong atau kosong. Baik, jom.
kita dah makanan dah sampai. Ada udang sikit, ada lekok, kebuk lekok rebuh. Lepas tu ada sotong dengan ikan kembung dengan ikan apa dah tu ni. Kita try tengok lah. Okey. Ni nak kata-kata yang kenyang lah. Tak lapang pun. Kita makan sikit Hai. Sotong. Memang ngam. Aku rasa kedai-kedai semua kat sini lebih kurang sama aku rasa. Macam apa? Singgah lah kedai mana-mana pun mesti sedap ya. Okey, selesai kita berselfie-selfie. So kita sekarang nak menuju ke chalet kita, iaitu Seri Pandak, tempat biasa kita. Sebenarnya tempat ni adalah penarik. Kedai ni Seri Penarik Celup Tepung. Sebenarnya Rus 10 atas lagi. Baru tahu tanya Tokek ni. Ingatkan dah Rus 10. Rupanya belum lagi kat Seri Penarik. So selama ni duk ingat Rus 10 salah lah tu. Alright, kita akan sambung lagi perjalanan kita. Lebih kurang 1 jam 20 minit daripada sini, sejauh 65 km. InsyaAllah dapat sampai dalam pukul 2.30 lah kot dekat Seri Pandak Inn. Alright, calon betul. Mereka ni semua ambil gambar belakang. Okey, kita dah masuk rumah. Nampaknya ada orang tempatkan lepak kat tengah tu. Okey, ni tengok nak buka pintu pun tak reti. Yahoo. Kita rest dulu. Nanti baru kita keluar pergi mana. Kita makan laksam kat sebelah. Angin sedap. Pandak ini memang best lah. Gila tengok tu. Terwih ke pantai dengan angin kuat. Saya buka aircon dah, babe. Best gila. Sekali lagi kita di rumah Bapak. Pak ni nak makan sini. Tunggu pasuk mai. Best tu. Angin dia kat sini memang kuat gila. So tadi kami pusing apa ni? KTCC. KTCC tengok wayang lagi kat sana. Lepas tu tunggulah nak tengok Bapak pasuk kat sini. Baik.
memandangkan orang kata apa, sembang tanpa terlupa nak buat video makan tadi. dah selesai. Jadi 7 tulang je lah. Dah. Kita 3 kuah je. Dia video ke? Ucapan sikit. Ucapan. Dah pun nak tamu. Selamat tahun baru. Ucapan kat kakak. Bila nak main sini tak tahu. Kita pergi sana pun tak pergi kat dia. Next time. InsyaAllah. Tahun ni insyaAllah siapa? Tu dia. Tahun ni dia kena main kalau tu rezeki. Ashrina kita tak tahu pergi bila. Jemputan akan siapa lepas ni Jangan dak mari. Lawan orang mana? Kawan orang sini kau. Oh, okey. Tak lagi jauh dia. Kamu pergi jauh. Panjang ucapan. Ya. Okay, video. Okey, hari kelima jalan-jalan cari pasar dan hari terakhir untuk trip kali ini. Pagi ini kita nak pergi ke Pasar Payang untuk beli barang-barang sikit. Lepas tu makan. Lepas tu balik dah. Okey. Semalam jumpa Pak Su, sembang-sembang apa lupa dah buat video lah. Alright, jom kita pergi Pasar Payang dulu. Tengok makan apa yang menarik kat sana kan. Okay, sekarang kat Pasar Payang, tepi sungai ni, lepak-lepak sat, lepak pergi beli baju-baju apa, kain batik apa semua. Kita lepas makan, lepak tepi sungai lagi best layan angin. Okey, dah makan tadi. Kedai tu okeylah, boleh makan je lah. Nak balik Pandain, siap-siap tu balik. Lepas tu makan tengah hari, tak tahu kat mana lagi. Right, bye. Okey. Sekarang kita on the way dah nak balik. Semua packing semua dah, tak harap tak apa yang tinggal kat rumah tu. Dan kita sekarang menuju ke, tak tahu lah, west, so ikut jalan lama sikit. Tu masuk highway. Lepas tu mungkin singgah ke Mamansat, nak ambil pupuk sikit. Lepas tu terus balik lah. Okay, so far jalan-jalan cari pasar 2026 ni boleh kita dikatakan okey. Makan terbaik, terutamanya dekat Kota Baru, Kelantan, dekat Kelantan. Semua dikatakan kedai-kedai ni macam yang makan. Dekat Terengganu ni mungkin 1 hari 1 malam, 2 hari 1 malam ya. So tak pergilah kedai-kedai yang ni, kecuali yang rumah patah tu memang sedap lah. Saya dia punya ayam goreng bawang putih, itu yang terbaik lah. Okey, dan so semua dah barang tengok sampai kat belakang pun tak nampak dah, dia kat luar penuh ke plastik. Okey, cepat lagi jalan-jalan cari pasar yang lain pula. Bukan tajuk dah. Ni macam cari pasar lah. Tu bagi ada jalan-jalan cari pasar. Belakang ni cari pasar.